Hai, Assalamualaikum. Kita ada satu formula untuk buat pokok lebih segar dan sentiasa dapat baja. Cara dia, kita ambil botol air ni, kita potong bawah, lepas tu kita ambil tudung. Okey tuan-tuan, kita potong botol ni, lepas tu gali sama dengan botol ni, kita masukkan botol dalam tanah. Okey, kita kambuh. Tambah biar botol ni tenggelam. Okey, biar nampak untuk botol je. Kemudian ambil baja isi dalam ni. Okey, masukkan baja. Tiga kilo baja ya. 3 kilo baja kita buat dalam ni. Untuk setahun sekali. Setahun sekali saja kita buat macam ni. Masukkan baja 3 kilo baja. Masukkan penuh. Okay, tuan-tuan, lepas masukkan baja, kita masukkan sedikit air. Okey, kemudian kita tutup dengan penutup botol. Beginilah cara untuk menghasilkan ladang yang terbaik dan hasil yang terbaik. Baja tak lari daripada tanah. Begitulah, sekian tuan-tuan.